Salam sejahtera, saya Coach Rajan dari Kelab Bola Sepak KR7 Melaka telah menyertai di pertandingan Unity Carnival MIFA Kebangsaan di Padang Ararai, Sungai Buloh. Pada kali ini, pasukan Kelab Bola Sepak KR7 telah menghantar 3 pasukan, iaitu bawah 10 tahun lelaki, bawah 15 tahun lelaki dan juga bawah 17 tahun lelaki. Bagi pihak KR7 sebagai ketua jurulatih, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak MIFA, terutamanya Presiden Tuan Anmanandan, Deputi Presiden Tuan Rajan, serta barisan pimpinan MIFA Kebangsaan yang berjaya menganjurkan pertandingan MIFA Unity Carnival pada kali ini. Kalau kita melihat pada hari ini dan juga selama 2 hari ini, telah mendapat sambutan yang baik daripada semua pasukan yang menyertai pertandingan kali ini, daripada seluruh negara yang datang pada 2 hari ini di Selangor. Ini adalah usaha yang baik yang dibuat oleh MIFA Kebangsaan untuk mencokil bakat-bakat baru dalam bidang bola sepak, terutamanya di peringkat akar umbi. Saya menyokong penuh usaha yang dilakukan oleh pihak MIFA Kebangsaan untuk menganjurkan pertandingan seperti ini pada masa-masa yang akan datang. Kami akan menyokong segala usaha yang dibuat oleh MIFA Kebangsaan untuk kita bersama-sama mencongkil bakat-bakat daripada kalangan pemain-pemain kita. Di samping itu juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada pihak penaja, sokongan penuh yang daripada Presiden MIC Kebangsaan, iaitu Tan Sri Datuk Seri Wikineswaran, yang menyokong penuh usaha yang dijalankan oleh MIFA Kebangsaan pada kali ini. Semoga MIFA akan membuat lagi pertandingan seperti demikian untuk kita mencokil bakat-bakat baru dalam bidang bola sepak. Okey, seperti sebelum ni saya ada beritahu, kalau kita lihat pada hari ini, bila melibatkan peringkat kebangsaan ini, kita boleh lihat kualiti pemain-pemain daripada semua pasukan, terutamanya pada kali ini mereka tidak mewakili negeri tapi mewakili klub masing-masing. Kita melihat satu petanda positif di kalangan pemain, terutamanya dari segi permainan. Kita nampak kualiti yang berbeza, standard yang baik ditunjukkan oleh pemain-pemain pada kali ini. Terutamanya pada bawah 17, kita nampak potensi yang besar pemain-pemain untuk mereka melangkah ke lebih jauh, seperti pasukan belia negeri dan juga Piala Presiden negeri ataupun juga Liga Super. Semoga pertandingan seperti ini dapat melahirkan pemain-pemain yang berbakat untuk mengetengahkan ke peringkat kebangsaan. Semua pemain-pemain Kelab Bola Sepak KR7 dan juga kepada parents, jangan putus asa ataupun keep on supporting Kelab Bola Sepak KR7, kerana kita kena trust the process. Kita tak boleh melahirkan pemain yang berkualiti dalam 1-2 hari ataupun 1-2 bulan. Ia adalah usaha yang berterusan untuk kita mencokil bakat-bakat dalam bidang bola sepak yang berkualiti untuk bermain di peringkat negeri dan kebangsaan. Ini adalah platform yang baik kepada pemain-pemain yang menyertai pertandingan MIFA Kebangsaan pada kali ini, untuk mereka menimba pengalaman serta merasai suasana pertandingan peringkat kebangsaan. Semoga pertandingan pada kali ini dapat memberi faedah kepada pemain-pemain ini untuk beraksi lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Dan juga pemain-pemain di Kelab Bola Sepak KR7, kami sentiasa akan menghantar pemain-pemain ini untuk menimba pengalaman di semua pertandingan, untuk mendapatkan minit permainan kepada semua pemain, dan bila mereka mendapat minit permainan, baru mereka akan dapat permainan yang berkualiti. Semoga pertandingan-pertandingan ini memberi faedah yang baik kepada semua, terutamanya pertandingan-pertandingan di peringkat kebangsaan ini.